agar pembangunan yang difahami dan dihayati boleh menjaga sikap holistik serta membangunkan negara bila alamin yang mana nasta'inu wa nastaghfir wa nusalli ala sayyidina Muhammad. Adakah kita menyampaikan maklumat dengan penuh ihsan dan tanggungjawab? Adakah kita membantu membina keyakinan rakyat terhadap negara dan juga bangsa kita? Dan juga kita sewajarnya menghidupkan madani itu. Jika belum, maka bismillah ruang untuk kita memperbaiki diri dan juga organisasi program atau pengisian jadual, tetapi merupakan manifestasi komitmen kita bersama untuk memahami, menghayati dan seterusnya menerjemahkan gagasan Malaysia Madani dalam bentuk tindakan yang nyata di lapangan di mana kita berada. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, peranan kita sebagai sahabat Madani, sahabat penggerak Madani, bukanlah satu peranan yang kecil. Kita bukan sekadar hadir sebagai peserta program pada hari ini, tetapi sebagai individu ataupun kumpulan yang akan menyebarluaskan info-info terkini daripada kerajaan kita untuk kita terjemahkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat dan juga komuniti setempat kita, insya-Allah. Rakan yang sahabat penggerak Madani yang saya kasih sedang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tentu sekali saya rasa gembira teramat bila dengar orang kata ATM ni dia tak tinggi, MR, SPM, SDP, tenaga bergerak kan, tak tinggi, tak apalah, tapi semangat dia sekali penting. Hari ini insyaAllah berhenti pagi ini dia berada di MCKJ dan juga di Clifford. Dan Alhamdulillah untuk makluman semua, ATM diberi tanggungjawab. Apabila PM sampai saja mesti ada program ATM. Mesti ada program ATM. Iaitu bagi interaktif negaraan. Jadi yang pergi sana adalah pegawai. Contoh tengok, Alun juga pergi awal boleh pengarah ATM bagi pegawai. Saya ikut berhenti. Jika kami ingatkan, di mana kami nak cakap tu, dia orang ni banyak cakap kedai kopi, buat program kedai kopi. Sahabat penggerak ni akan pergi ke kedai kopi jauh, sambil minum kopi dia guna berkongsi sekarang.
Janganlah bajet nak tolong belanja kopi, kalau dia belanja kopi tak ada lemak lah. Itu rakyat berbicara, ada mungkin kita buat. Dari kami sekilas bergerak dengan semalam punya program tak sendiri di negeri Selangor, insyaAllah bergerak dengan pelaksanaan gelombang akuntansi Malaysia. Dan kita nak lihat semalam daripada gelombang akuntansi Malaysia itu Datuk boleh tak Datuk kongsikan apa cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh sahabat penggerak madani, sekaligus untuk kongsikan apa usaha untuk kita atasi cabaran sebagai penggerak madani ini untuk meluaskan informasi pentadbiran dan juga meluaskan dasar kerajaan kita pada hari ini. Sebenarnya akuntansi Malaysia ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri di semasa program rancangan madani Kelantan. PM lancarkan, PM lancarkan ini dia atas kan. PM lancarkan di Kelantan bulan 9 tahun lepas. Lebih kurang. Jadi bila dilancarkan itu biasa dia, tak ada apa-apa pun yang berbeza, cuma memberitahu tentang ini adalah satu gerak kerja kita untuk pastikan rakyat Malaysia ini kasih kepada negara ini. Dia bukan dalam bentuk gelombang, tapi semalam itu bila dirancang oleh Yang Berhormat Menteri Besar Selangor bersama dengan Tan Sri KSN dan ada 5 agensi yang terlibat bersama, berarti bahawa kita nak menjadikan gelombang akuntansi ini sebagai satu wave, kan? Semua orang dikatakan tanpa memikirkan perbezaan latar belakang, umur, agama, bangsa, keturunan, pendapatan, supaya dia punya semangat untuk mempertahankan negara ini. Tapi fitnah ini sudah cuba dinormalisasikan, dianggap betul, macam-macam bentuklah kita tahu. Ini kita kena sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana sampaikan masyarakat? Kita kena tunjukkan fakta yang sebenar. Gelombang ini perlu kita lakukan. Ya. Mana mungkin kita boleh berkompromi tersebut. Ya. Harga tiba-tiba belum lagi sebut sudah fitnah harga yang akan naik mahal. Tidak ada satu pun setidaknya menyebut bahawa harga akan naik. Kerajaan sedaya upaya menyelaraskan harga ini, melakukan tindakan-tindakan seumpama untuk memastikan kos kehidupan rakyat dapat dipertahankan. Tapi sudah mula timbul. Yang cakap ni semua tuan-tuan boleh tahu tadi. Ada ya politik yang ahli politik yang demikian, ataupun orang yang cuba mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia yang sanggup membuat. Anggap kita terasing dan percaya dengan penting isu keselamatan negara. Jadi saya ingin sekali lagi menyeru rakyat ini mencari berita, mencari fakta yang betul, cuba sama-sama memantau keadaan, semak, menghadapi dan mengambil langkah untuk menyelamatkan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dan hari ini pun yang berlaku himpunan di KL ini pun digunakan AI. Tak perlu guna watak mereka yang sebenar. Dulu diguna watak, sekarang tak guna AI. Dan menyaksikan penyebaran fitnah, manipulasi naratif dan penafian fakta berlaku dengan begitu pantas. Soalan yang pertama adalah merujuk kepada pengumuman PMX terhadap PGR. Jadi apakah langkah mungkin kaedah baru mungkin diperkenalkan oleh BKM dan usaha kita nak menyampaikan juga istilah madani kepada masyarakat.
Madani. Aku